Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So hari ni kita dekat Alamanda. Alamanda dah buka dah dia punya TGV. So alang-alang kita nak review TGV dekat Alamanda ni macam mana. Sebab sebelum ni dia GSC, lepas tu dia tutup wayang dia lama gila. And sekarang dah buka balik tapi TGV. So sambil-sambil kita nak review wayang baru di Alamanda, kita akan pergi tengok Papa Zola. So review Papa Zola pun kejap lagi lah. Lepas tengok baru kita buat review lah macam biasa. So yeah, let's go. So here it is. Yes. Ramai orang ramai memang outlet dia berbeza daripada sebelum ni. Saya nak masuk dan turun bawah. Dia ada ruang menunggu belah sini, tapi boleh kata overall dia macam okey lah, quite huge. Cuma macam ada dia lebih lapang lah kot. Cuma macam ada something missing, tak tahu apa. Tapi macam dia agak lengang sikit. Lengang bukan legang dari segi orang, tapi dia punya maybe dekor dia, tak tahulah. Tapi okey lah, lebih baik lapang daripada sesak kan. So kita tengok cerita ni. Let's go. Ruang indulge dia berasingan, masuk kat sini. Okey lah, nice lah. Okay, so sebelum aku review Papa Zola, aku nak review dulu TGV Alamanda yang baru je dibuka beberapa hari sebelum hari Ahad ni lah. So hari ni hari Ahad kan. I think it was a good upgrade lah senang cerita. Okay, it's an upgrade lah daripada GSC Alamanda yang sebelum ini. Okay, not to say GSC Alamanda sebelum ni tak bagus. Cuma in terms of dia punya design, dia punya orang kata layout tempat tu memang definitely 100% berubah terus daripada yang sebelum ni. Di mana sebelum ni dia ada 2 tingkat, di mana kau beli tiket kat bawah dan kau akan naik hall, kau akan naik escalator untuk pergi ke hall yang ada lah. Tapi kali ni kau masuk terus kat tingkat 2. Dekat tingkat 2 tu adalah di mana kau beli tiket dan juga beverage ke apa semua kat situ. And then kau akan untuk kau pergi hall tu kau kena turun ke bawah. Dia macam dah lain sikit. Dan bukanlah turun ke bawah terus. I mean like macam dia lain lah. Kalau sebelum ni kau beli semua kat bawah, naik ke atas. Ini dia macam kau beli dekat atas dan kau kena turun tangga sikit untuk ke hall yang ada. So macam a bit different lah. Memang layout dia totally berbeza. And aku suka sebab dia lebih minimalis. Okay, dia punya design lebih minimalis dan lebih luas berbanding sebelum ni. Dan lebih in terms of dia punya orang kata kesesaan tu lebih selesa lah. Lebih cozy lah daripada sebelum ni. Okay, dengan lebih up to date. Saya cerita up to date lah. Maksudnya kalau kau pergi mall mana-mana, layout pawagam sekarang macam tu. So okey lah, selesa. And hall dia pula memang pada aku memang upgrade juga daripada yang Alamanda sebelum ni. GSC Alamanda sebelum ni dia just kursi biasa. Tapi tadi aku masuk hall biasa je sebenarnya, bukan hall indulge pun. Tapi dia punya seat leather. Aku tak pasti lah, leather bukan leather kot, PVC maybe, leather PVC. And dia boleh, semua seat boleh orang kata apa, incline, bukan incline, decline lah. Dia boleh ke belakang. Kau boleh tolak kursi tu ke belakang dan kaki tu naik sikit automatically. I mean like bukan automatically, kau kena tolak secara manually, tapi maksudnya semua kursi kau boleh buat macam tu. Dan ruang antara setiap kursi tu pun ada jarak yang cukup luas supaya kau tak tendang orang orang, maksudnya kalau kau duduk atas kau tak tendang orang depan kau lah. So and kursi dia sangat selesa, sangat cozy, sangat saya cerita tak rasa macam kerusi lama yang macam, yelah kalau kerusi lama selalunya macam cushion yang, kau tahu cushion kereta lama tu macam tu, selalunya akan bawa hapak dan sebagainya. Ini memang PVC leather dan kau duduk pun selesa, sangat empuk. Saya cerita in terms of experience dekat TGV Alamanda yang baru buka ni, I give it a 10 out of 10 lah. Okay, aku rasa okay.
it's a new update, and definitely bila bowling pun dah buka dekat Alamanda tu, definitely korang akan enjoy lah, enjoy your experience dekat Alamanda. I mean like lepas ni Alamanda takkan lagi jadi mall lengang di mana family lepak. Sebab sebelum ni orang kata anak-anak muda akan pergi ke IOI dan family man, family akan datang ke Alamanda untuk tengok wayang atau main bowling. Tapi sekarang ni dengan all this update, dengan bowling pun new outlet, layout yang baru juga, yang lebih canggih, lebih cantik, definitely tadi pun memang ramai gila, pack gila orang kat Alamanda tu. Definitely orang muda pun akan datang ke Alamanda juga, dah akan jadi sama pack macam kat IOI lah. Saya cerita macam tu, aku boleh kata macam tu lah. Okay, habis pasal Alamanda. Okay, masuk ke Papa Zola. Okay, Papa Zola mengisahkan tentang Papa Zola dan juga Mama Zila dan juga Pipi menjalani hidup yang biasa, di mana Papa cuba mencari orang kata membanting tulang untuk untuk merealisasikan hasrat Pipi untuk bercuti. But at the same time, diorang perlu menangani ataupun menangani ancaman daripada alien yang cuba nak menakluk bumi dengan mengubah dunia ni menjadi game simulasi. Okay, basically that's it. Apa yang tersirat, yang terbelit dalam cerita sinopsis tu, kau kena tengok sini baru kau akan faham lah. Aku bagi just orang kata the surface saja. Okay, Papa Zola, aku menangis maknanya. Aku menangis weh. I mean like I literally my tears literally drops. Memang aku menangis betul tengok cerita ni, because it was so relatable for me as a father. I mean like macam mana-mana bapa yang pergi tengok cerita ni akan rasa sangat relatable dengan Papa Zola. I mean like relatable gila. I mean like a few minutes into the movie, dia dah buat kau menangis. Nak pula bila masuk dia punya soundtrack tu kan, macam jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Okay, lagu ni sebenarnya dah lama kan. So lagu ni bila aku mula-mula dengar masa kat TikTok dan sebagainya, lepas tu aku download, aku selalu dengar, aku rasa lagu ni dah cukup relatable pada aku. Tapi tambah pula dengan storyline Papa Zola ni yang memang relate dengan lagu tu. Lepas tu dia masukkan pula lagu tu sebagai soundtrack. Kena pula masa scene tu dia masukkan lagu tu. Lepas tu dia tunjuk scene Papa Zola struggle cari nafkah, cari rezeki untuk family dia. Oh ya Allah, mata aku berkaca mat. Mata aku berkaca. I mean, aku cuba tahan. Kenapa tau? I mean like macam baru beberapa minit masuk movie ni aku dah rasa nak nangis. Aku tahan. Tak boleh mat. Memang menangis weh. Aku like macam damn. Last time aku ingat aku menangis dalam wayang pasal tengok movie is masa Legenda Budak Setan dulu. Mana masa scene bini Farid Kamil dah cerita tu mati kan. Lisa Surani ke siapa, aku tak ingat kan. Tapi maksudnya bila bini dia mati tu aku rasa sedihnya, aku sampai menangis. Tu first time aku menangis dalam wayang. And after that aku try tahan lah. Kalau ada sedih apa, aku cuba tahan, aku takkan menangis. Tapi kali ni Mat, aku menangis tu ada satu hal. Tapi ni cerita kartun weh. Bukan cerita memang cerita drama sedih dan yang literally kau tahu kau akan menangis. Ni cerita kartun yang very colourful, very striking, very cheerful. Kau boleh nangis tengok. Gila. Memang sumpah, I would say macam ni lah. Kepada yang baru jadi bapak-bapak terutamanya, bapak-bapak muda kat luar sana, bapak-bapak tua sekalipun, pergi lah tengok sini. Korang akan relate like 100, like bukan 100 lah, 200% lah dengan watak Papa Zola tu. Dan kau akan, kalau kau ada hati dan perasaan, kau akan menangis lah. Saya cerita macam tu lah. Dan membawa kepada point aku kenapa aku sangat-sangat suka cerita ni. Storyline dia sangat-sangat, I would say sangat relatable lah. Sangat relatable to most of the men out there, especially fathers, but also relatable to families. I mean like kepada isteri kau juga, kepada mak ayah kau juga, kepada anak kau juga. Sangat relatable. Saya cerita storyline dia aku suka sebab relatable, very matured dan sangat deep. Okay, dia punya
Sebenarnya ada 2 point lah kat sini. Storyline dia yang sangat matang dan membawa kepada message yang sangat deep melalui storyline dia tu. Okay, itu point kedua aku kenapa aku suka, sebab message dia sangat deep. Message dia, cara dia menyampaikan melalui storyline dan watak Papa Zola tu sangat-sangat deep dan sangat-sangat relatable kepada families lah, especially. So cerita ni aku rasa this is one. Okay, aku memang peminat anime, tu tak dinafikan lah. Okay, kita support local, of course. Anime tu, kepada siapa tak tahu, animasi Malaysia. So it goes with anime lah. Okay, kalau Jepun anime kan, kita anime. Okay, so memang aku peminat Mekamato, aku peminat Eja Ali, Boy, Ope Ipin, semua lah. Apa local product semua aku support. Tapi aku berani cakap, as a father, this is one of the best. I mean, like, this is the best and the most relatable anime that I have ever seen. I mean, like, this is the best out of the best. Macam, yes, Boy best, Boy movie best, Mekamato movie best, Eja Ali movie best. Tapi yang sebab Papa Zola ni sangat relatable dan sangatlah sesuai untuk satu family pergi tengok. Aku rasa inilah anime yang paling best aku pernah tengok setakat ni. Cerita dia sangatlah relate, sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai sebuah family. Kalau kau dah ada family, kau dah ada isteri, ada anak, ataupun kalau kau tak ada lagi, kau pernah hidup susah dengan mak ayah kau akan rasa dekat sangat dengan cerita ni. Dan dengan tak tahu nak cakap storyline. Saya cerita itulah, storyline and message. Third, aku suka sebab of course animation kita ni, Malaysia ni, anime kita ni is no doubt the best in Southeast Asian, that's for sure. And one of the best in Asia lah. Okay, mungkin kalau kita nak lawan pun dengan Japan, anime Japan tu maybe lah kan. And adalah macam daripada China, macam Neza semua tu cantik kat CGI animation dia. We are one of the best, definitely. Okay, maksudnya kita kalau dengan Neza tu kita boleh on par lah sebenarnya cerita. Neza daripada China yang dapat kutipan almost macam Avatar tu kan. So memang gila lah. Memang kita punya animation no doubt memang one of the best dekat Asia. Memang cantik gila. Okay, and nak lagi bila dia portray bandar tu, macam contoh macam rumah Papa Zola, kawasan-kawasan setempat, nampak very sama point, relatable, very dekat, very close to our culture. Bila kau tengok rumah kayu campur batu kan, memang rumah yang kau biasa tengok kat Malaysia, orang-orang yang sederhana, orang-orang B40 di rumah dia macam tu. Kau tengok bas sekolah, senang cerita, all the designs, animation dia cantik tu satu, tapi sangat-sangat dekat dengan kita Malaysians. So senang cerita, kalau orang luar tengok cerita ni, dia boleh, oh macam ni orang Malaysia yang maksudnya hidup sederhana kat Malaysia, macam ni punya rupa rumah dia macam tu. So animation. Third point is animation dia memang power, padu gila. Fourth, aku suka dia punya action lah. Action. I mean like action scenes yang ada dalam cerita ni, pada aku very satisfying. Okay, very satisfying. Memang sedap gila tengok. Walaupun Papa Zola tu selalu diportraykan sebagai karakter sangat tak serius, very cheeky, very comical. Tapi dalam cerita ni action tu masih masih gempak untuk dilihat. Sebab ada watak-watak lain macam macam Mama Zilla sendiri bila dia in action, Kacak sebagai dia punya ketua, sangat-sangat best lah. Satu lagi kenapa aku suka anime action wise. Okay, action wise dia best. Kenapa? Sebab setiap kali especially bila dia masuk game simulasi, most of the fights are when they are in the game simulation kan. Fight tu dia buat macam dalam game, faham tak? Dia orang ada 3 nyawa, lepas tu dia orang kena lawan, rasa kalau dia orang mati hilang 1 nyawa. Dia punya idea dia memang bernas lah. Idea Nizam Abdul Razak ni memang bernas gila lah untuk Papa Zola ni. Sebab the main conflict dalam cerita ni adalah bila dunia dijadikan sebagai game simulasi dan orang ada 3 nyawa tapi senang nak mati macam tu. So macam bila dia orang fight macam dalam game, kau boleh power up dan sebagainya. Macam style gila weh. I mean like macam satu idea yang sangat bernas untuk buat animation, tapi bila fight macam dalam game. Entahlah, macam idea bernas lah korang ni kan. Itu point berapa dah? 4 ke 5. Okay, next point yang aku suka is continuation.
continuation yang kau dapat daripada filem ni. Okay, macam kau tahu Papa Zola ni one of the side character daripada Bobo Boy. Tapi kau tahu Bobo Boy ni ada kaitan dengan Mekamato, di mana Mekamato ni bapa daripada Bobo Boy. Tapi semua karakter-karakter ni kau boleh dapat dalam cerita ni. I mean like macam diorang datang sebagai, bukan just certain karakter datang sebagai cameo, certain karakter datang sebagai side character. Faham tak? Okay, contoh Mekamato is bapa kepada Bobo Boy, betul. Mekamato ada buat appearance yang ni sebagai cameo masa dia kecil. Nanti korang tengok sini lah kenapa. And banyak benda yang menjawab, banyak benda yang berlaku dalam cerita ni menjawab persoalan dan juga memberi satu alur cerita yang menyambungkan kenapa bila orang macam dia memberi satu teori yang lebih jelas lah tentang kenapa Papa Zola ni tak nampak tua. Sedangkan dia ni sebenarnya, kalau ikutkan dia ni lebih lama ada daripada si ayah Mekamato dan sebagainya. Kau akan faham daripada cerita ni. So di mana macam dalam cerita ni kau akan jumpa Mekamato masa kecil, maksudnya which is bapak Bobo Boy. And kau akan jumpa juga Bobo Boy dan Gopal as side character cerita ni. Dia orang datang tapi sebagai side character. So and ada juga cameo yang sangat-sangat interesting pada aku. Aku perasan ada Venus dan Aditas daripada Lawak Campus, Comet Lawak Campus. So itu satu, aku rasa Gempak Asal sekarang is making a move untuk expand yang punya universe. Sebab Venus dan Aditas ni antara karakter yang famous juga daripada Lawak Campus, Comet Lawak Campus tu, daripada Gempak Asal. And kau tahu sebelum ni pun cerita Klepet pun ada apa ni, ada watak-watak daripada Under 18. So aku sangat looking forward untuk projek Gempak Asal ni. Mungkin akan ada animation sendiri ke apa, sebab dah ada cameo dalam cerita Bobo. Kenapa aku cerita itu spoiler ke? Sorry lah. Okay, siapa yang tengok cerita ni, okay, kau kena expect lah ada tu. Sebab dia macam a glance je, like 1 ke 2 saat je. So mungkin ada yang akan terlepas. So bila aku cakap ada cameo daripada orang ni, mungkin korang akan lebih excited untuk cari bila dia orang akan keluar. Macam tu lah, sebab tak ada spoiler yang lebih-lebih kan. Banyak lah saya cerita. Aku suka dia orang punya continuation daripada series dan movie yang sebelum ni. And credit scene dia tu pun ada memberi bukan spoiler, tapi memberi continuation juga kepada the next film daripada Monster Studios, which is Bobo Boy Movie 3. So memang continuation dia memang no doubt one of the best. Macam Avengers juga asal cerita, dia build up daripada satu movie ke satu movie kan. Memang terbaik lah. Okay, universe yang sangat teratur lah saya cerita. Okay, and then next point, aku suka dia punya, basically aku suka dia punya character design. Bukan dia character design dari segi, yes, character design setiap character tu pun okay, menarik. Macam Papa Zola, bila dia power up dan sebagainya, nampak cantik. Kacak Khan yang nampak handsome dan sebagainya. Mama Zila nampak cantik sebenarnya. Character design tu memang cantik. Tapi aku suka character development dalam cerita ni. Character development untuk setiap character cerita ni. I mean, kau boleh tengok like the whole story tu, kau boleh nampak development setiap character tu. Dan aku suka bila macam setiap character tu bagi satu elemen yang sangat, saya cerita macam mana, setiap karakter membantu dalam pergerakan storyline yang cantik lah untuk cerita ni. Faham tak? Saya cerita without these characters, storyline dia mungkin tak akan jalan dengan baik. Even karakter macam si Otoy nama dia, yang budak kecil yang rambut macam tu, rambut hitam tu, nampak dia tu macam tak penting. Tapi kalau dia tak ada, I mean like dia memainkan peranan yang sangat penting dalam storyline, especially waktu climax. Budak nama Otoy ni, okay, nampak macam dia watak picisan je, tapi sebenarnya dia tu penting. Macam tu. So aku suka bila dia buat macam tu. Karakter dia semua menarik. So aku amazing. And then aku rasa last but not least, I would say the best thing about this film is actually dia punya emotional, macam cakap, emotion yang dia develop, emotional development lah. I mean, aku tak tahu macam mana nak sebut. Elemen emosi yang diletakkan dalam cerita ni. Okay, sebenarnya ini relate untuk point pertama lah, which is storyline. I would say storyline dia yang mature dan message yang deep, membawa kepada perkembangan emosi yang sangat ketara untuk cerita ni. Di mana waktu mula-mula tu dia dah main dengan emosi kita. Macam cakap,
first few minutes masuk filem ni aku dah rasa nak nangis. Sebab dia tunjuk the struggle of Papa Zola untuk menyara keluarga dia. Dan dia membawa benda tu ke climax. Waktu scene climax tu, time tu lah aku mengalirkan air mata. Kau bayangkan, masa fight, the last fight, scene climax tu, aku mengalirkan air mata kat situ. Sebab dia ada satu kali tu, dia throwback. Dia throwback dan dia macam all the emotion yang dia build up daripada the first minute cerita ni berlangsung sampai ke climax tu. Kat situ dia buatkan aku mengalirkan air mata. Sebab kat situlah dia bagi that punch. Memang gila. Aku tak tahu lah, cerita ni memang gila lah. Aku rasa macam even ada cerita live action pun, I mean like cerita yang orang manusia biasa, orang manusia betul berlakon pun takkan boleh. Ada yang tak boleh deliver pun emosi yang se-emosi macam ni, macam cerita ni. Tapi cerita ni boleh buat aku menangis. So memang definitely the best lah. The best anime I have ever seen. Masterpiece, such a masterpiece. And even dia punya end credit pun kan, credit bila dia tunjuk siapa pengarah, score music siapa buat, siapa pelakon suara untuk setiap karakter. Benda tu pun macam very idealistic, very orang kata apa? Very creative. Orang yang buat end credit tu sendiri very creative. Sebab apa? Sebab dia buat basically masa end credit tu, masa dia tunjuk siapa pengarah dan sebagainya tu, dia buat macam layout game Mario, tapi Papa Zola yang main. Dan bila dia throughout the gameplay, dia macam ulang balik apa yang berlaku daripada awal filem sampai ke habis filem tu. Storyline dia sama, tapi dia buat dalam bentuk game Mario. Di mana Papa Zola ni pukul, dia dapat power up, bunuh ni, lepas tu tiba jumpa dengan karakter ni, dia lawan. Dia buat dalam bentuk macam Mario punya game. So end credit dia pun kreatif gila. So aku rasa macam there's nothing yang aku nak complain pasal cerita ni. Aku just enjoy it very much. Aku menangis, mata aku berkaca like almost the whole film. Setiap kali keluar pasal family, pasal emosi je aku nak menangis. Kau bayangkan apa je tak relatable dalam cerita ni. I mean like even macam pasal bila dia tambah dia tambah tolak, tiba negatif. I mean like, itu yang paling relatable lah aku rasa. Sebagai seorang bapa, sebagai seorang yang orang kata sebagai ketua keluarga, yang menyara keluarga, yang banting tulang menyara keluarga, cari nafkah kan. Itu antara scene yang aku rasa most of us boleh relate. Di mana bila kita, we are trying our best for our family, tapi bila kita tambah tolak kita punya pendapatan, dapat negatif. Relatable gila. So for all of those compliments I've given for this movie, of course the rating of film Papa Zola is infinity out of 10. Masterpiece. Walah. Aku rasa itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Teruskan support local films, especially anime. Sebab kita punya animation kita taraf dunia. Okay, kalau kau nak cakap kan macam mana nak support local semua tak berkualiti, animation kau tak boleh cakap macam tu. Sebab kita dah membuktikan kita taraf dunia. So teruskan support local. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Bye. Assalamualaikum.